Bising. Lepas tu dia cakap apa lagi? Ha? Dia marah macam tu? Asal dia marah dah? Dia geram. Lepas tu, dia buat apa lagi kau dah? Dia marah macam tu kau dah? Dia bandit. Oh, dia genggam tangan dia. Dia genggam, dia buat. Dia genggam, dia buat apa? Dia marah lagi. Luar perasaan dia ni. Macam tu. Macam mana? Jangan bagi rahsia jaga lagi kau dah. Macam mana geram cepat. Dia buat macam ni tangan dia. Dia genggam macam ni. Macam ni. Oh, dia marah. Weh, tak ada serius muka dia lah dia marah. Betul-betul dia marah. Oh, dia cakap diam. Alamak. Hai. Nasib baik akak kau tidur lah. Nasib baik dia tidur lah. Dia buat apa lagi? Dia marah macam tu. Dia genggam. Dia sepak tak? Ada? Oh, dia cakap diam. Tangan dia macam tu, dia buat sebelah tu. Masalah muka dia serius. Macam mana tangan? Lepas tu dia buat apa lagi kau dah? Ha? Tangan Dari geram. pantai tak? Geram macam mana? Asap buat geram. Dia buat macam? Oh, bagaimana? Wah, dia memang. Macam. Oh, macam tu. Nanti besok dia bangun babak dia. Tak boleh lah. Nanti bapa tak tinggal orang dengan kakak Mai, jangan tinggal Habis ada kasi makan tak? Ada sikit. Dia bagi makan sikit. Dia kata cepat makan. Dah, jangan marah Jangan besok pasal kakak Yalah, besok papa marah. Besok papa marah ni Alah. Dia tak pandai odah kan? Dia pandai? Ada juga? Dia pandai odah kat mana? Mana luar perasaan dia. Ha? Kat mana dia pandai? Kat tangan ke kaki? Kat badan? Alah, dah. Besok pasal cakap dengan kakak okey. Besok pasal cakap dah. Ada jangan geram. Jangan geram Oh. Dia tendang. Oh, dia tendang ni. Kakak tendang ke? Dia angkat kaki macam tu. Dia angkat sulau.